Korang kena percaya cakap saya. 3 buku ni akan menjadi buku bestseller dekat booth tentang kita nanti. Kalau korang nak tahu buku apa, korang kena tengok sampai habis video ni. Okey, buku yang pertama adalah buku Cuma Aku, Lukaku dan Tuhanku. Buku ni walaupun dia dah terbit tahun lepas, tapi saya rasa kan buku ni akan jadi top 3 bestseller dekat booth tentang kita. Buku ni dia cerita tentang catatan refleksi 30 juzuk Al-Quran. Setiap juzuk penulis keluarkan key message daripada juzuk tersebut. Jadi buku ni antara buku yang akan jadi bestseller untuk tahun ini dekat booth tentang kita. Untuk buku yang kedua adalah buku Sepilihan Luka. Ini penulis dia Hafizul Faiz. Buku Sepilihan Luka ni adalah kumpulan catatan-catatan Hafizul Faiz dan cerita. Ini satu buku yang baru berbeza dengan tentang takdir dan tentang dewasa. Buku ni dia kumpulkan cerita-cerita daripada Hafizul Faiz lah. Korang kena dapatkan masa PBI KL nanti buku ni. Simple, minimalis, tapi dalam dia penuh dalam dia penuh. Jangan risau. Untuk buku yang ketiga yang akan jadi bestseller dekat Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di booth tentang kita adalah buku Anekdot Kenangan tulisan Zainal Rashid Ahmad. Okey, buku ni mungkin korang dah tahu dah kot. Saya ada buat video tentang buku ni, buku yang menceritakan pengalaman haji ketika haji kecil, ketika haji di Kedah dan ketika haji membesar lah. Ini buku yang akan jadi bestseller nanti dekat post tentang kita. Ini saya punya ekspektasi lah. Saya tak tahulah korang nak buku apa kan. Tapi kalau korang rasa apa yang saya cakap ni salah, korang komen. Korang nak beli buku apa masa dekat pesta buku nanti. Korang sampai booth tentang kita, korang komen. Korang nak beli buku apa ni? So nanti kita orang boleh bawakan stok yang mencukupi untuk korang. Okay? Kita jumpa dekat Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur nanti. Bye-bye.